Cina apa pantun, takkan Melayu tak boleh pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang Muhammad Datuk Idris Hadi Ahmad, Naib Presiden PAS, Pengurusi Jawatankuasa Induk Perikatan Nasional untuk PRK Air Kuning, Yang Berhormat Datuk Dr. Aziz Jidin, Naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang berucap sebentar tadi, sahabat saya yang telah balik dulu kerana ada kecemasan, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu Peja, Puan Chung Monsi, Ketua Wanita Nasional Parti Gerakan, Encik Subramaniam, Timbalan Presiden IMPP Pusat, Encik Satya Bala Balakrishnan, Pengurusi Parti Rakyat India Malaysia Perak. Ramai ini. Semua tetamu yang kita raikan pada malam ini, pada pimpinan parti-parti dalam Perikatan Nasional, rakan-rakan penjawat awam, pasukan polis yang merakam ucapan saya. Ada orang duk dengar secara langsung di bilik gerakan mereka lah, mengikuti setiap bait ucapan, cari hak salah, bukan cari hak betul. Masalah orang lah ni, dia suka cari salah. Tuan-tuan sekalian, saya pun bertekad tak mau buat salah apa. Saya nak cakap betul ya. Tapi kalau betul, kalau pedih, minta maaf lah. Rasa betul. Panas tak apa, jangan. Saya mula dengan pantun. Dia nak jawab rakan kita pantun tadi. Pantun dia pun tak bertadung pun. Ikut dan hang je no. Dia tanya hang belajar mana? Google. Saya karang atas kerusi itu. Nah, ini pantun semangat sikit tuan-tuan. Perak berdaulat, bumi berkat. Si Pitung bertekad, sejarah dipahat. Sumpahnya lain yang Wak Pi buat. Harapkan dacing roket yang dapat. Satu lagi. Cakapnya gagap, lidah bercabang. Parti Keramat hancur dilacur Presiden. Nyawa ditagih melutut, sahabat sendiri dibuang. Air Kuning ini lahirlah si Pitun Modeng. Si Pitung ni siapa tuan-tuan? Generasi muda di Perak ni mungkin tak kenal lagi si Pitung. Sebab dalam buku sejarah lah ni tak ada dah tulis cerita si Pitung. Si Pitung ni adalah budak kepada siapa dia? Marajalela. Datuk Marajalela menentang penjajahan Inggeris. Kebetulan pada masa itu Presiden British di negeri Perak ni namanya J.W.W. Bush. Mula British masuk untuk mengauk kekayaan bijih timah dengan perjanjian Pangkal 1824, mula campur tangan British di Perak. Mulalah British mengenakan undang-undang dan peraturan demi mengaut kekayaan rakyat negeri Perak, bawa balik ke England. Tuan-tuan sekalian, Datuk Seri Maharajalela ni mufti negeri Perak. Mufti marah kepada penjajahan Inggeris, mengangkut kekayaan negara ini balik ke England, memperbodohkan orang ramai. Kononnya datang untuk membantu menyelesaikan pertelagahan, menyelesaikan isu kongsi gelap, menyelesaikan isu perbalahan orang-orang besar di Perak pada masa itu. Sebenarnya mereka ingin menjajah negara ini. Dan Datuk Seri Maharajalela mengerahkan si Pitung
untuk bertekad menamatkan riwayat J.W.W. Bush, dan disitulah sejarah perjuangan anak negeri Perak menyelamatkan negeri ini daripada dijarah dan dijajah. Tuan-tuan sekalian, orang Perak bukan koman. Negeri ini negeri berdaulat, sebuah negeri kaya dan hebat. Ada pula orang-orang yang hebat. Tuan-tuan, orang Perak, jangan kasih malu. Ada orang yang cakap bohong, sumpahnya lain, buatnya lain. Ada di Perak ni. Malu tak? Lebih pada Bush lagi. Orang macam tu, tuan-tuan kena hantar si Pitung. Dia ayat kuning ni, tamatkan. Nak kata riwayat tak boleh lah. Lagi mereka rakam, dia kata Lucy suruh bunuh orang lah. Puak lah ni. Kiasan tak kerti. Mereka betul-betul macam pembaris. Kiasan. Ngaji tak mau, bodoh, orang marah. Cakap tak kerti. Tuan-tuan sekalian, tamatkan saja penipuan ini. Kalau orang boleh bersumpah dengan nama Tuhan, hari ini bersumpah, besok dilanggar. Tuan-tuan nak taruh ni? Dia ada di Perak ni. Rakyat Perak lah patut mengajar orang macam itu. Matikan saja parti dia. Tamatkan penguasaan penipu, pembohong, pelanggar sumpah ini. Cukuplah orang UMNO. Rakan-rakan, adik-beradik kita semua. Berkiblatkan orang macam itu. Cukuplah. Jadilah si Pitung. Si Pitung sekarang ni tak payah pergi tetak orang dah. Ambil sebatang pensel, pangkah di kertas undi. Boleh tuan-tuan? Pangkah apa? Pangkah apa? Mudah aja. Boleh rekam elok. Bukan saya pergi terus tetak dah. Wak tu dah. Pangkah kertas undi. Itu mereka tak mau bagi saya syarah tu. Mereka tak faham. Tuan-tuan sekalian, begitu banyak isu-isu yang melibatkan rakyat Malaysia pada hari ini. Tak cukuplah Datuk Dr. Razi Jidin ceramah tadi. Macam-macam isu. Isu yang saya rasa mencakupi semua orang. Melibatkan semua orang. Menjejaskan semua orang. Isu berai. Perak ni pun di Sungai Manik. Ada kawasan jelapang Perak. Tempat orang tanam padi. Di Kedah lagi lah banyak. 43% beras mai pada Perak daripada Kedah. Apa tahu? Sebahagian orang Perak ni termasuk wak tu pun makan beras Kedah. Kalau dia makan nasi lah. Sebanyak itu beras dihasilkan dalam negara kita. Beras tempatan tak ada di pasaran. Pelik tak pelik? Pelik tuan-tuan. Hampa duk perubuk aku tu, aku masuk dalam. Baru lepas, hampa tahu tak? Beras tak ada. Oh, dia salah. Oh, ini berlaku sejak tahun 70-an. Dia kata beras tempatan campur beras import sejak tahun 70-an. Ada pula Mak Yek. Pak Yek mana tahu. Nak cover Mak Sabu, dia kata, oh 30 tahun dulu dah berlaku. Oi bro. Ni nak abang kahang. Kalau hang bodoh, jangan bodohkan orang. Masa dulu kalaupun berlaku, kalaupun terjadi campur beras tempatan dalam beras import, tapi di pasaran, beras tempatan ada. Ada. Masalah hampa ni, hampa kata ada sungguh, Mardi buat research, ada beras import campur beras tempatan. Tapi beras tempatan hilang. Harga RM43, RM46. Oh, dia kata tak, sikit masa lagi akan ada balik. Boh nama beras Madani. La ilaha illallah. Orang tak kira nama apa, orang nak makan je. Oi. Orang nak beras RM26, 10 kilo. Bukan kira nama Madani ketimbang Madanon, tak kira nama apa. Orang nak beras tempatan. Hak ni pun tak boleh jawab. Saya bercakap bab kartel beras ni 4 tahun lepas. 4 tahun. Masa mula-mula cakap, dia kata saya bohong. Oh, dia kata Nusi kira nak cari salah orang. Bukan cari salah, habak betul.
Hampa ada kuasa. Pi remat semua kata ni. Tak ada siapa berani. Tuan-tuan, mula lepas muncullah fakta dan hakikat. Rupanya beras tempatan ni duduk dalam kampik beras import. Macam UMNO pi duduk dalam dalam DAP. Oh, UMNO hilang dah, patutlah hilang. Hidup Melayu. Mana dah dengar kan ni? You jangan marahlah. Dulu saya cakap UMNO. Hidup Melayu. Tak ada lah ni. Tak ada siapa berani cakap hidup Melayu. Bisu. Lesu. Kena kasih. Pasal dia masuk dalam kampik beras ketimbang. Lawak-lawak tuan-tuan. Tapi ni betul. Tuan-tuan sekalian, tak boleh dibiarkan. Seperti yang disebut oleh rakan-rakan kita tadi. Air kuning ni adalah isyarat. Mesej penting untuk dihantar. Selepas PRN, PRU15, selepas mereka buang kita, pilih DAP yang dimusuhi puluhan tahun untuk jadi rakan sebilik, rakan seselimut, sekarang sudah tidur sebantal. Air liur basi sudah bercampur. Weh, steam apa tak tahu. Tidak orang DAP semua boleh. Semua boleh. Apa yang tak boleh? Semua boleh. Syok lah. Ada kemarin ke pemuda UMNO? Saya nak hadiah kain batik kat pemuda UMNO. Ada seorang esko dia kata, di cabar PN letak calon muda. Woi, kau suka kita lah letak siapa pun. Apa medok hajak rumah orang? Hang tu pergi pakai kain batik. Saya nak hadiahkan kain batik bercorak roket kepada pemuda UMNO. Tuan-tuan yang duk turut puan ni semua. Esok mereka main merayu kita. Suruh undi mereka. Tuan-tuan, mereka masuk kampik beras ketimbang. Duk nusuk ke dalam tu. Tak berani kata apa. Takut kat DAP ni. Portfolio penting. Kerajaan tempatan yang paling rapat dengan orang ramai menentukan polisi-polisi. DAP. Portfolio penting pengangkutan yang mengawal lalu lintas, mengawal lapangan terbang, mengawal pelabuhan, pergerakan logistik. DAP. UMNO dapat apa? Amanah? Jaga beras tak dapat. Mereka tak bagi, mereka panggil PAN. Suruh panggil amanah. Amanah apa orang bagi amanah tak boleh buat? Tak boleh. UMNO tu saya sebutlah tuan-tuan, langgak sumpah. Orang langgak sumpah ni dia kena tulah. Dimakan sumpah. Mata jadi terik. Cakap jadi gagap. Tak lepas. Tak ada isi. Nak cakap lain, dicakap lain. Kemunafikan disebut kemunafakan. Tu semua. Tu orang langgak sumpah. Orang langgak sumpah ni kena bayar kafarat. Orang suruh hidup Palestin, dia hidup Israel. Terang-terang tu. Kawan depan tu pun tutup muka malu. Dia tak rasa salah apa. Sebab dia tak tahu dia bersalah. Dia tersilap. Dia tersosial. Sebab dia terlanggar sumpah. Orang macam ni tuan-tuan tak usah bagi amanah. Bila diberi amanah dia khianat. Itulah kemunafakan. Tak boleh. Orang suruh pimpin Parti Perjuangan Melayu. UMNO. Sejak tahun 46 ditubuhkan. Parti itu berjuang untuk orang Melayu. Hari ini dia berjuang apa? Dia berjuang untuk menyelamatkan diri dia 47 kes. Itu saja. Apa pun dia buat cakaplah apa pun. Yang pemuda-pemuda ni pula. Muda UMNO lah. Saya nak kata orang muda pun tak tahu. Betul dah saya rasa kita pakai hadiah kain batik kat dia. Tuan-tuan sekalian, perjuangan kita masih panjang. Dunia ini berubah begitu cepat, begitu pantas. Tetapi kerajaan Rashid duk cari salah orang belakang. Macam mana nak pergi ke depan? Dia cari salah orang dulu.
Dia duk ungkit 33 bulan. Kerajaan buat apa? Ni nak abang beri kat hampa. Jangan pekak sangat masa tu COVID. Betul, Datuk Nazri? Mesyuarat hari-hari. Tak boleh jumpa online. Skrin besar. Saya tak biasa tengok skrin. Dia beli besar. Tengok nampak seorang-seorang. Menteri, federal semua ada. Menteri-menteri besar semua ada. Bincang langkah nak selamatkan nyawa rakyat daripada COVID-19. 2 tahun lebih. Bukan boleh pergi mana. Bukan boleh jumpa syarah lagu ni. Tak boleh. COVID. Lah COVID apa tuan-tuan? Lah ni. Lah ni mana ada COVID-19? Lah ni hanyalah COVID kepercayaan rakyat kepada kerajaan saja. Rakyat dah tak percaya. Han cakap orang gelak. Kerajaan apa lagu tu? Oleh kerana dunia bergerak pantas, kerajaan kena bawa rakyat ni dengan pantas. Jangan duk heret pergi belakang. Lah ni duk heret pergi belakang cari salah orang tu, cari salah orang ni. Dah hang buat apa ni? Hang buat apa? Tu duduk di Kedah tuan-tuan tu saya duduk peduli kat dia lah. Penin dah. Dia panggil MF parit gila. Tak tahu buat apa. Cari salah orang belakang. Tuan-tuan sekalian, dunia ni kalau kerja cari salah orang belakang, di depan tu tak ada apa. Kena pantas. Sekarang ni orang tak cakap lagi pasal apa microchip. Orang cakap pasal benda-benda yang lebih advance daripada itu. Orang lepas pergi AI dah. Sebahagian besar urusan kita ni dilaksanakan oleh AI. Ia duk cari salah orang belakang. Tuan-tuan sekalian, tak boleh harap kerajaan ini. Kena lantik kerajaan baru. Walaupun air kuning ini tidak akan mengubah landscape kerajaan yang dibentuk di federal dan negeri, tapi inilah mesej untuk disampaikan oleh kita semua pengundi air kuning kepada kerajaan negeri Perak dan kerajaan persekutuan. Masa kamu sudah sampai untuk kami tamatkan riwayat pemerintahan kamu dalam PRU yang ke-16. Boleh tuan-tuan? Ni rakan-rakan, anak-anak, adik-adik yang duk tengok TikTok, yang tengok Facebook, tengok live. Kena kaji di belakang kita pernah terjadi beberapa peristiwa besar yang merugikan negara ini. Peristiwa-peristiwa yang merugikan itu, yang mendatangkan bahaya kepada rakyat, tidak boleh diulang lagi. Tidak boleh dibenarkan untuk berlaku lagi. Di atas ini, di depan, tuan-tuan semua, pemimpin-pemimpin, semua parti ada, semua bangsa, semua ras. Mereka tuduh kita main 3R. Ada satu menteri, dia menteri, dia mahkamah, dia lawyer, semua dia. Dia kata kalau kerajaan ni kuat kuasa sungguh-sungguh, dia kata kawan TQD lah paling ramai kena akta 3R. 3R bukan ada akta, tuan-tuan. Tak ada. Dia pakai umum gitu ya. Tak ada bentang parlimen akta apa. Dicas di bawah akta hasutan. Satu akta yang paling ditentang keras oleh mereka sendiri pada masa lalu. Hari ini diulang balik. Dibenarkan balik. Saya pun kena. Alhamdulillah selamat. Orang sayang tuan-tuan walaupun mulut cepui. Pasal saya ikhlas. Saya tak ada berpura-pura berkemunafakan. Tak ada. Apa yang ada di hati lahirlah di lidah. Mewakili suara orang ramai. Orang ramai geram. Tapi tak tahu kata apa. Dia faham saya tukang kata. Dia tulis saya tukang baca. Ada orang nak kata saya tukang baca aja. Memang aku kuat baca. Hampa tu tak mengaji. Bodoh. Ada duk tulis kan. Saya tukang baca aja kan. Hampa tak baca. Kena baca. Peristiwa-peristiwa lampau. Nugali jauh sikit. Jangan nak suluh ibu kaki ya. Jangan percaya semua kata-kata yang lunak keluar daripada media-media mainstream.
Kerana tuan-tuan yang ada akaun TikTok yang lawas sikit dipadam. Betul tak? Ada seorang berbelah-belah akaun kena benam. Aku heran pasal Pak Menteri Komunikasi ni pada satu ketika bercakap pasal kebebasan media. Betul tak? Hari dah jadi menteri, beribu akaun TikTok dipadam kerana mengkritik kerajaan. Cakap tak serupa bikin. Lain dicakap, lain dibuat. Lupa jangan nak jadi menteri. Nak gerek ya tahu. Balik berlakon lah no. Bila saya kritik macam ni, orang kata mengatakan orang, dah takkan aku nak kata kat kambing. Bukan kambing buat kerja ni orang. Mau tak mau kena kata kat orang juga. Bukan saya suka nak kata kat mereka. Kritikan daripada orang ramai. Kena disampaikan, hang kena dengar, hang kena terima, hang kena fikir. Jangan dapat kritikan, tak fikir apa. Benam mereka orang. Tu penakut, bacoy, pondan. Betul tak? Menteri apa pondan? Darai. Bukan darai, dangai. Ada orang pergi Kedah. Dia kata, saya suka koi darai. Kata, nak apa? Tu yang kelapa bakar tu. Tu dangai wak oi. Lambat siang nak cakap Kedah. Bukan darai, dangai. Tu lanyok bakar tu. Aduh, ketimbang betul ye. Tuan-tuan sekalian, berceramuknya kementerian. Kalau tuan-tuan perhati betul-betul yang bekerja sekarang ni, PM seorang je. Tu pun dia tak menang dah. Dia pergi sana, pergi sini, buat tu, buat ni, semua tak kena. Pasal kementerian-kementerian lain, bisu, lembek, lemau. Tak ada apa. Yang nampak cergas menteri-menteri DAP untuk capai hasrat dan gagasan yang diasaskan tahun 63 dulu. Dia pulun sekarang ni. Dia ambil semua kesempatan yang ada. Ada kesilapan-kesilapan sikit digembar-gemur untuk menimbulkan keburukan satu bangsa lain. Satu kaum lain. Dia pulun, dia jadi kerajaan tapi dia pulun. Benda ni tuan-tuan tak pernah berlaku zaman dulu. Berlaku zaman kononnya dipanggil perpaduan. Kononnya dipanggil Madani. Madani ni perkataan Arab. Maksud dia tamadun. Hebat. Tapi tak hebat. Kerajaan makin hari makin dibenci oleh rakyat. Tamadun apa macam tu? Tak ada lah tuan-tuan. Menteri ni cakap lain, Perdana Menteri cakap lain. Tak ada WhatsApp ke depan ni. Orang kata bail out, tak, dia kata pelaburan. Strategi. Semua orang kata bail out. Pakar pun semua kata tu bail out. Tak, pelaburan. Orang pekak macam hang. Hang pekak seorang sudah lah. Jangan heret semua orang jadi pekak macam hang. Hak ni depa pedih. Ni cakap bahasa Kedah. Hang hidup Kedah bahasa lembut ya lagu ni. Hari-hari kami Kedah. Oh hidup lagi? Dia tanya pagi-pagi. Kalau orang kena Kuala Lumpur kata aku tu, oh hang kata aku mati ya. Dah orang Kedah hari sarapan pagi. Oh hidup lagi? Kita kata kat depa, "Oi hidup lagi." Ha tu menyerok pagi ya. Itulah suara pada orang ramai. Untuk tuan-tuan dengar. Wahai kerajaan Madani. Gagasan ini tidak boleh diterima. Kerana tak selari dengan cakap dan buat. Buat lain, cakap lain. Mana boleh terima? Dia kata kita resis. Kita main perkauman. Sebab tu kita menang banyak. Perkauman apa ni? Tengok atas pentas ni. Putih dah, hitam dah, sepek dah. Gelap dah, berjanggut dah. Tak ada janggut pun dah. Campur semua. Resi apa? Tak ada resi tuan-tuan. Gambaran-gambaran diberi itu semua palsu. Untuk memburukkan kita. Seolah-olah kalau PN ni jadi kerajaan, rakyat tak selamat. Tuan-tuan. Rakyat paling selamat di bawah PN. Ada kes COVID-19. 2 tahun lebih. Satu dunia ni mati berpuluh juta orang. Kerajaan fikir hari-hari, siang malam. Bagaimana untuk menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia. India selamat, Melayu selamat, Cina selamat.
keadaan muruk, semua selamat dengan dasar-dasar yang kita buat waktu COVID-19. Buktinya apa? Buktinya telah ada di depan kita. Hari itulah mereka duk banding. Kita tak ada buat apa. Kerja PN pada masa itu ialah menyelamatkan nyawa rakyat Malaysia. Jangan lupa tuan-tuan, kita dah cipta sejarah besar di negara ini. Tuan-tuan bayang kalau COVID itulah ni. COVID itulah ni. Bayang. PM kata, kurung. Fahmi kata, hoi keluar. Pasal tak semacam. Hadkan pergerakan. Fahmi kata tak boleh. Keluar dengan bebas. DAP kata lain. UMNO kata lain. PAN kata lain. Semua lain-lain. Habis kita tuan-tuan. Kalau kerajaan ni yang ada masa COVID dulu. Masa COVID pun mereka tak boleh ada. Masa tak COVID lagi tak boleh ada. Mari kita tamatkan politik. Hayat politik. Kari wayak ya ni. Mari kita tamatkan hayat politik kerajaan ketimbang mendono ni. Di negeri Perak dan di peringkat persekutuan. Dengan hantar mesej yang jelas, berbekalkan sebatang pensel, sekeping kertas dalam PRKN 48 ayat kuning. Boleh tuan-tuan? Kalau boleh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.